sejahtera, sahabat-sahabat alam gaib dan penjelajah misteri. Selamat datang kembali ke saluran kita, di mana kita menyelami lautan tradisi, legenda dan kepercayaan mistik yang membentuk jiwa budaya kita. Hari ini, kita tidak sekadar melihat kalendar. Kita akan menguak tabir pada tarikh 17 September, sebuah hari yang tersembunyi di dalam lipatan bulan Safar, bulan yang penuh bisikan amaran dan rahsia purba. Ini bukan sekadar tarikh biasa, ini adalah hari berhati-hati saat energi alam bergejolak dan alam gaib terasa lebih dekat. Bulan Safar, bulan kedua dalam kalendar Hijriah, bagi sesetengah masyarakat Melayu dahulu, bukanlah bulan yang disambut dengan riang gembira. Ia seringkali dikaitkan dengan kesialan, malapetaka atau yang kita kenali sebagai balak. Walaupun ajaran Islam menegaskan bahawa tiada hari yang sial dan semua hari adalah sama di sisi Allah SWT. Nenek moyang kita yang hidup rapat dengan alam dan diwarisi kepercayaan animisme pra-Islam melihat Safar dengan penuh kewaspadaan. Mereka merasakan getaran yang berbeza, seolah-olah pintu antara dua alam, alam manusia dan alam jin atau makhluk halus menjadi sedikit terbuka, mengundang pelbagai peristiwa yang tidak diingini. Maka, hari ini kita akan meneroka kepercayaan ini bukan untuk menakut-nakutkan, tetapi untuk memahami bagaimana ia membentuk pandangan dunia dan amalan masyarakat Melayu purba. Kita akan melihat bagaimana mereka cuba menolak balak atau mencari perlindungan melalui doa, ritual dan yang paling penting, pantang larang. Larangan yang diwariskan dari generasi ke generasi bertujuan untuk mengelakkan musibah dan menjemput keberkatan. Dalam konteks spiritual, 17 September 2025 jatuh pada sekitar 2-3 Safar 1947 Hijriah. Pada zaman dahulu, terutama di Nusantara, bulan Safar ini dipandang sebagai bulan yang memerlukan kewaspadaan. Masyarakat Melayu tradisional sering melafazkan doa selamat dan tolak balak secara lebih kerap. Tujuan utamanya adalah untuk memohon perlindungan dari Allah SWT daripada segala bentuk kemudaratan, penyakit dan musibah. Namun, di sebalik ajaran agama yang murni, terselit juga pengaruh kepercayaan, animisme dan dinamisme. Mereka percaya bahawa pada bulan ini, roh-roh jahat atau makhluk halus lebih aktif dan kerana itu, sebarang kegiatan besar seperti perkahwinan, berpindah rumah atau memulakan perjalanan jauh sering dielakkan. Mereka berdoa untuk kesihatan, keselamatan keluarga, hasil tuaian yang melimpah dan untuk dijauhkan dari pandangan jahat atau sihir yang mungkin dihantar oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Ini adalah cerminan kebijaksanaan nenek moyang kita untuk mencari ketenangan dalam ketidakpastian, memadukan kepercayaan kepada Tuhan dengan rasa hormat terhadap kekuatan alam yang tidak terlihat. Mari kita selami kisah purba yang membentuk kepercayaan ini. Alkisah di sebuah perkampungan terpencil di hujung tanah semenanjung, hiduplah seorang pawang yang dihormati, bernama Pawang Serai. Ia bukan sekadar pawang, ia adalah penjaga adat, pembaca langit dan penyampai bisikan bumi. Suatu ketika, pada bulan Safar yang kering kontang, penyakit aneh menular di kampung. Tanaman layu, ternakan mati dan anak-anak kecil dilanda demam panas yang tidak berkesudahan. Penduduk kampung dilanda ketakutan dan keputusasaan. Mereka meminta bantuan Pawang Serai. Pawang Serai mengasingkan diri selama 7 malam di puncak bukit, bermunajat kepada Yang Maha Kuasa dan berinteraksi dengan alam gaib. Pada malam ketujuh, ia kembali dengan wajah yang lesu, namun matanya bersinar dengan pengertian. Ia mengumumkan kepada penduduk, "Wahai anak-anakku, alam gaib sedang bergolak." Pada bulan Safar ini, tabir antara dunia kita dan dunia mereka menjadi nipis.
makhluk-makhluk halus yang tersisih mencari tempat bernaung dan tanpa sengaja membawa bala kepada kita. Untuk menolak musibah ini, kita harus kembali kepada asas kehidupan, menghormati bumi dan membersihkan hati kita. Pawang Serai kemudian mengajarkan serangkaian pantang larang dan amalan khusus. Ia mengarahkan agar setiap rumah mengadakan jamuan doa selamat kecil, di mana makanan dimasak dengan penuh niat murni dan dikongsi bersama jiran tetangga, terutama mereka yang memerlukan. Ia mengajak mereka untuk tidak menyapu rumah pada waktu malam agar rezeki tidak terbuang, tidak membuang air panas ke tanah sembarangan kerana itu mengganggu penghuni bumi, dan tidak bersiul di malam hari kerana itu adalah panggilan kepada entiti yang tidak diingini. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kata-kata, tidak mengeluh dan tidak bertengkar kerana perpecahan hati mengundang bala yang lebih besar. Pawang Serai juga mengajarkan ritual mandi bunga untuk membersihkan diri dari energi negatif. Secara perlahan, dengan mematuhi ajaran Pawang Serai, penyakit mulai reda, tanaman kembali subur dan kampung kembali aman. Sejak hari itu, kisah Pawang Serai dan pantang larang bulan Safar menjadi warisan lisan yang disampaikan dari generasi ke generasi, peringatan tentang betapa pentingnya menjaga keseimbangan diri, masyarakat dan alam sekeliling, terutama pada hari-hari yang dianggap keramat atau memerlukan kewaspadaan seperti 17 September. Ini adalah kisah tentang bagaimana nenek moyang kita mencari makna dan perlindungan di tengah-tengah misteri alam semesta. Sekarang, mari kita beralih kepada tanda-tanda takdir yang mungkin muncul pada hari ini, 17 September. Alam seringkali berbicara kepada kita melalui petanda jika kita tahu cara mendengarnya. Tanda-tanda takdir, petanda dan bisikan alam. Petanda alam dan cuaca. Perilaku aneh. Serangga. Jika anda melihat koloni semut tiba-tiba berpindah tempat atau serangga-serangga lain berkelakuan luar biasa, agresif atau resah, ini mungkin petanda perubahan cuaca mendadak atau gangguan dalam energi alam. Nenek moyang percaya ini adalah amaran bahawa penghuni lain sedang mencari perlindungan atau terganggu. Bunyi burung hantu pada siang hari. Jika burung hantu berbunyi pada siang hari, terutamanya di sekitar rumah anda, ini dipercayai sebagai petanda buruk yang membawa perkhabaran duka atau kemalangan. Ia adalah suara kematian yang terlalu awal. Arah angin berubah mendadak tanpa sebab. Angin yang tiba-tiba bertiup kencang dari arah yang tidak biasa atau pusaran angin kecil, angin puting beliung yang muncul di halaman rumah dianggap membawa khabar buruk atau ketidakstabilan dalam kehidupan. Ia mungkin juga menunjukkan gangguan pada keseimbangan alam. Bunga layu mendadak. Jika bunga atau tanaman di halaman rumah anda layu atau mati secara mendadak tanpa sebab, ini boleh menjadi petanda bahawa energi negatif sedang berlegar, menyerap vitaliti dari persekitaran. Hujan panas. Semasa matahari bersinar. Dipercayai bahawa hujan panas pada hari ini adalah tanda bahawa jin sedang berkahwin atau pontianak sedang mandi. Ini adalah petanda bahawa alam gaib sedang aktif dan mungkin membawa nasib baik atau buruk bergantung pada niat anda. Penemuan ular di dalam rumah. Jika seekor ular, terutamanya yang berbisa, ditemui di dalam rumah, ini adalah amaran yang sangat serius. Ia dipercayai membawa musibah besar, perpecahan keluarga atau sihir yang dihantar. Segera usir dengan cara yang selamat tanpa menyakitinya. Air paip menjadi keruh tanpa sebab. Jika air yang keluar dari paip anda tiba-tiba berubah
menjadi keruh atau berbau aneh tanpa kerosakan paip yang jelas, ini mungkin petanda bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan energi di dalam rumah atau ada gangguan dari alam gaib. Petanda rumah tangga dan kewangan. Pecah cermin tanpa sengaja. Memecahkan cermin pada hari ini dipercayai membawa 7 tahun kesialan. Ia membuka portal kepada energi negatif dan mencerminkan nasib buruk ke dalam hidup anda. Bunyi guli di tengah malam. Jika anda mendengar bunyi guli bergolek atau barang jatuh di bahagian atas rumah pada tengah malam tanpa penghuni, ini sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus atau jin yang mungkin cuba berkomunikasi atau mengganggu. Tangan kiri gatal. Jika tapak tangan kiri anda terasa gatal, ini adalah petanda bahawa anda akan menerima wang atau rezeki yang tidak dijangka. Bersiaplah untuk berita baik kewangan. Tangan kanan gatal. Sebaliknya, jika tapak tangan kanan anda terasa gatal, ini adalah petanda bahawa anda akan kehilangan wang atau terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang tidak dirancang. Berhati-hatilah dengan transaksi kewangan. Terjatuh sudu atau garpu. Jika sudu atau garpu terjatuh ke lantai semasa makan, ini dipercayai akan ada tetamu yang datang dari jauh. Ia adalah isyarat daripada alam gaib tentang pergerakan sosial. Misteri mimpi pada malam ini. Malam 17 September adalah waktu di mana mimpi anda mungkin membawa pesanan penting dari alam gaib. Mimpi pada malam ini dipercayai lebih dekat dengan kebenaran dan seringkali menjadi petunjuk atau amaran. Mimpi air jernih. Jika anda bermimpi melihat air yang jernih dan mengalir, ini melambangkan keberkatan, kebersihan jiwa dan penyelesaian masalah. Ini adalah tanda kebahagiaan dan ketenangan yang akan datang. Mimpi air keruh atau banjir. Sebaliknya, bermimpi air yang keruh, banjir atau gelombang besar melambangkan kekacauan emosi, masalah yang bakal timbul atau konflik yang tidak dapat dielakkan. Bersiaplah untuk menghadapi cabaran. Mimpi terbang. Jika anda bermimpi terbang bebas di angkasa, ini menandakan keinginan untuk kebebasan, kejayaan dalam usaha atau peningkatan pangkat. Ia adalah petanda bahawa anda akan mengatasi batasan. Mimpi jatuh. Bermimpi jatuh dari tempat tinggi seringkali melambangkan kehilangan kawalan dalam hidup, ketakutan akan kegagalan atau perasaan tidak berdaya. Ia adalah amaran untuk mencari kestabilan. Mimpi bertemu orang mati. Jika anda bermimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal dunia dan mereka memberi nasihat atau tersenyum, ini dipercayai sebagai petunjuk atau restu dari mereka. Jika mereka kelihatan sedih atau marah, ia mungkin petanda ada sesuatu yang perlu anda selesaikan atau tebus. Mimpi ular. Bermimpi melihat ular, terutamanya yang besar atau menyerang, sering dikaitkan dengan musuh tersembunyi, godaan atau ujian berat dalam hidup. Walau bagaimanapun, jika anda membunuh ular dalam mimpi, ia adalah petanda anda akan mengatasi rintangan. Sifat dan nasib mereka yang lahir pada 17 September. Mereka yang dilahirkan pada tarikh 17 September, terutamanya di bawah pengaruh bulan Safar ini, seringkali dianugerahkan dengan personaliti yang unik dan nasib yang istimewa. Mereka cenderung memiliki jiwa yang sensitif dan intuitif. Seringkali mampu merasakan energi di sekeliling mereka dengan lebih mendalam. Mereka adalah individu yang penuh empati, memahami emosi orang lain dan sering menjadi tempat bergantung bagi rakan-rakan. Namun, kepekaan ini juga menjadikan mereka mudah terkesan oleh persekitaran negatif. Mereka memiliki pemikiran yang mendalam dan cenderung menjadi perenung, seringkali mencari makna di sebalik setiap kejadian
Ini membuat mereka menjadi individu yang bijaksana, tetapi kadang-kadang terperangkap dalam lamunan mereka sendiri. Mereka dilahirkan dengan jiwa lama, seolah-olah membawa kebijaksanaan dari kehidupan lalu. Dalam hidup, mereka mungkin menghadapi cabaran yang menguji ketahanan emosi dan spiritual mereka, tetapi mereka juga dianugerahkan kekuatan dalaman yang luar biasa untuk mengatasinya. Mereka sering tertarik kepada bidang-bidang yang melibatkan misteri, seni atau spirituality. Walaupun mereka mungkin dilihat sebagai misteri oleh orang lain, mereka adalah penjaga kebenaran dan kebijaksanaan dengan hati yang tulus dan semangat yang kuat. Mereka adalah jiwa-jiwa yang ditakdirkan untuk melihat dunia dengan cara yang berbeza. Sekarang, mari kita berbicara tentang tradisi dan ritual yang dapat kita amalkan pada hari ini, 17 September, untuk mencari keberkatan dan perlindungan dari alam gaib. Ini adalah amalan yang diwariskan nenek moyang kita, penuh dengan simbolisme dan niat murni. Tradisi dan ritual, apa yang perlu anda lakukan? 1. Ritual mandi bunga 7 jenis. Tujuan: untuk membersihkan diri dari energi negatif, sial atau nasib malang, serta membuka aura positif dan menyerikan wajah. Ritual ini dipercayai dapat menarik rezeki dan keberkatan. Apa yang diperlukan? 7 jenis bunga yang berlainan warna dan bau. Contoh, mawar, melur, cempaka, kenanga, kekwa, bunga raya, orkid, sebiji limau purut dipotong 4, sedikit garam kasar, air bersih, sebaik-baiknya air perigi atau mata air, dan sebuah baldi atau besen. Bila dan bagaimana melakukan? Lakukan pada waktu pagi sebelum matahari terbit atau pada waktu senja. Rendam bunga, limau purut dan garam dalam air bersih. Baca doa atau niat membersihkan diri dari segala kesialan. Siramkan air bunga ke seluruh tubuh perlahan-lahan, dari kepala hingga hujung kaki, sambil berniat agar segala kotoran batin dan sial hilang di bawah air. Jangan lap badan selepas mandi. Biarkan air bunga kering sendiri di tubuh. Selepas ritual, bunga yang telah digunakan boleh ditanam semula di tanah atau dihanyutkan ke sungai yang mengalir, sebagai simbol melepaskan segala yang negatif. Mandilah seperti biasa selepas air bunga kering. 2. Jamuan, doa, dan sedekah. Makanan. Tujuan: memohon keselamatan, keberkatan dan menolak bala dari keluarga dan komuniti. Ia juga merupakan cara untuk berkongsi rezeki dan mengeratkan silaturahim. Apa yang diperlukan? Makanan tradisional yang dimasak sendiri dengan niat murni. Contoh, nasi pulut kuning, rendang ayam, kuih muih tradisional, kemenyan atau bukhur, gaharu untuk dibakar dan air bersih untuk diminum. Tetangga, terutama mereka yang kurang berkemampuan. Bila dan bagaimana melakukan? Adakan jamuan ini pada waktu senja atau selepas solat maghrib. Sebelum menjamu selera, baca doa selamat yang diimami oleh orang yang lebih berilmu agama atau ketua keluarga. Asapkan rumah dengan kemenyan yang harum untuk membersihkan suasana dan menjemput energi positif. Selepas ritual, pastikan semua makanan habis dinikmati atau dibungkus untuk tetamu. Jangan biarkan sisa makanan terbuang begitu sahaja. Keberkatan datang dari perkongsian. 3. Amalan: membersihkan dan mengasap rumah. Tujuan: menghalau energi negatif, makhluk halus yang mengganggu dan menjemput ketenangan serta keberkatan ke dalam kediaman. Apa yang diperlukan? Kemenyan putih atau gaharu, bukhur, bekas pembakar kemenyan, bekas arang dan niat yang tulus. Bila dan bagaimana melakukan? Lakukan pada waktu senja atau selepas solat asar. Bakar kemenyan atau gaharu di dalam bekas arang
Berjalanlah mengelilingi setiap bilik di dalam rumah, terutamanya di sudut-sudut yang gelap atau di bawah tangga, sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran jika anda Muslim atau doa perlindungan yang anda ketahui. Niatkan untuk membersihkan rumah dari segala gangguan dan menjemput ketenangan. Selepas ritual, pastikan asap kemenyan memenuhi setiap ruang. Buka tingkap sedikit untuk membiarkan energi lama keluar dan energi baru masuk. Ulangi amalan ini jika anda merasakan rumah anda berat atau tidak tenang. 4. Menyediakan sajian istimewa, nasi pulut kuning dan ayam golek. Tujuan sebagai sajian kesyukuran dan permohonan keberkatan, lambang kemewahan dan kesejahteraan. Diperlukan beras pulut, kunyit hidup, santan kelapa, daun pandan, garam, seekor rempah-rempah perapan, halia, bawang putih, serai, cili, kunyit, ketumbar. Bila dan bagaimana melakukan? Masak nasi pulut kuning dengan teliti, memastikan ia masak sempurna dan berwarna kuning keemasan yang cantik. Simbol warna kuning adalah kemewahan dan keagungan. Perap ayam dengan rempah ratus semalaman, kemudian panggang atau golek sehingga masak. Simbolisme. Nasi pulut kuning melambangkan kesyukuran, kemakmuran dan keutuhan. Ayam golek melambangkan rezeki yang melimpah dan kejayaan. Sajian ini sering dihidangkan dalam majlis-majlis penting dan doa selamat, menunjukkan penghormatan dan harapan baik. Pantang larang utama hari ini. Apa yang tidak boleh anda lakukan? Pada hari misteri 17 September ini, ada beberapa pantang larang yang sangat penting untuk dipatuhi. Melanggar larangan ini dipercayai boleh membawa akibat yang tidak diingini, mengundang bala atau kesialan yang mungkin sukar untuk dihindari. Dengarlah dengan teliti dan berhati-hatilah. 1. Jangan membuang air panas ke tanah atau longkang sembarangan. Mistik dan akibat. Ini adalah pantang larang yang sangat purba. Nenek moyang kita percaya bahawa bumi didiami oleh makhluk halus atau jin, dan membuang air panas secara sembarangan boleh membakar atau mengganggu mereka. Anda mungkin akan diserang penyakit misteri, kulit melepuh atau diganggu oleh entiti-entiti tersebut yang membalas dendam. Mereka mungkin juga membawa sial kepada keluarga anda. 2. Jangan bersih-bersih atau menyapu rumah selepas maghrib. Mistik dan akibat. Menyapu atau membersihkan rumah pada waktu malam dipercayai membuang rezeki dan mengundang kemiskinan. Pada waktu maghrib dan malam dipercayai pintu-pintu rezeki ditutup dan makhluk halus mula berkeliaran. Aktiviti pembersihan pada waktu ini dikhawatiri akan menyapu keberkatan keluar dari rumah dan membuka ruang untuk energi negatif masuk. Anda mungkin akan menghadapi masalah kewangan atau kesulitan hidup. 3. Jangan memulakan perjalanan jauh atau bermusafir tanpa persiapan spiritual. Mistik dan akibat. Bulan Safar dan hari-hari tertentu di dalamnya dianggap tidak sesuai untuk memulakan perjalanan jauh kerana risiko kemalangan atau halangan yang tidak dijangka dipercayai lebih tinggi. Jika terpaksa, lakukan doa selamat sebelum bertolak dan niatkan perjalanan yang aman. Tanpa persiapan ini, anda mungkin akan menghadapi musibah di jalan raya, kehilangan barang atau mengalami sakit dalam perjalanan. 4. Jangan berbicara kasar, mengeluh atau bertengkar. Mistik dan akibat. Kata-kata adalah doa dan mempunyai kekuatan. Pada hari ini, energi di sekeliling kita lebih peka. Berbicara kasar, mengeluh atau bertengkar dipercayai akan menarik energi negatif dan bala kepada diri sendiri dan keluarga
Rosakkan keharmonian dalam rumah tangga dan boleh menyebabkan masalah berpanjangan, perselisihan faham yang berlarutan atau pemarah yang tidak dapat dikawal. Warni, jangan memotong kuku atau rambut selepas maghrib. Mistik dan akibat. Memotong kuku atau rambut pada waktu malam dipercayai mengundang sakit atau kemalangan. Selain itu, sisa kuku atau rambut yang dibuang pada waktu gelap dikhawatiri boleh digunakan oleh orang yang dengki untuk tujuan sihir atau guna-guna. Ini boleh menyebabkan anda diserang penyakit misteri, mengalami nasib malang atau menjadi mangsa ilmu hitam. 6. Jangan membiarkan pakaian bergantung di luar rumah pada malam hari. Mistik dan akibat. Pakaian yang dibiarkan tergantung di luar rumah pada malam hari dipercayai boleh disinggahi atau diguna oleh makhluk halus yang kemudian akan membawa energi negatif ke dalam rumah atau kepada pemakai. Ini boleh menyebabkan sakit badan, demam atau perasaan tidak selesa secara fizikal dan spiritual. 7. Jangan meninggalkan makanan terbuka atau tidak ditutup. Mistik dan akibat. Makanan yang dibiarkan terbuka dipercayai mudah dimakan atau dijamah oleh makhluk halus, menyebabkan makanan itu kehilangan keberkatannya atau bahkan boleh menyebabkan sakit perut dan keracunan. Ini juga boleh mengundang perkara-perkara yang tidak diingini ke dalam rumah anda. Selalu tutup makanan dan minuman. 8. Jangan memasang cermin menghadap pintu masuk utama. Mistik dan akibat. Cermin yang menghadap pintu utama dipercayai akan memantulkan kembali rezeki yang masuk atau bahkan memanggil entiti dari alam lain ke dalam rumah. Ini boleh menyebabkan ketidakstabilan kewangan atau perasaan tidak tenang dalam rumah. 9. Jangan bersandar di pintu atau tangga. Mistik dan akibat. Bersandar di pintu atau tangga dipercayai menghalang rezeki masuk atau menyekat perjalanan hidup anda. Ia juga boleh mengundang malas dan menyebabkan anda terlepas peluang-peluang baik dalam hidup. 10. Jangan mencerca atau menghina makhluk halus atau tempat keramat. Mistik dan akibat. Ini adalah larangan yang paling serius. Mencerca atau menghina makhluk halus atau tempat-tempat yang dianggap keramat seperti busut, pokok besar, batu aneh akan mengundang kemurkaan mereka. Anda mungkin akan disampuk, diganggu secara fizikal atau mental atau mengalami nasib malang yang berpanjangan. Hormati alam gaib. Sahabat-sahabat sekalian, memahami tradisi dan pantang larang ini bukanlah tentang hidup dalam ketakutan, tetapi tentang menghormati kebijaksanaan purba dan harmoni dengan alam semesta. Pada 7 September ini, hari berhati-hati dalam bulan Safar, marilah kita amalkan kebaikan, berhati-hati dalam setiap perbuatan dan sentiasa memohon perlindungan dari Yang Maha Esa. Semoga kita sentiasa dalam keberkatan dan dijauhkan dari segala musibah. Jaga diri, jaga iman dan jangan lupa untuk terus meneroka misteri kehidupan. Jumpa lagi di episod seterusnya.